apakah hukumnya menggunakan ubat yang datangnya dari sumber haiwan? Contoh janin haiwan seperti kijang. Mungkin ini ada kaitan dengan awal tadi ya. Ini ubat kan? Ubat. Kita boleh gunakan ubatnya. Sebab biasanya ubat-ubatan ini diproses mengikut cara-cara dia sehingga dia boleh kita gunakan. Walaupun termasuklah gelatin binatang yang tidak halal. Seperti gelatin babi, ya, ataupun gelatin binatang yang masih hidup. Sebab yang binatang masih hidup tak boleh, sebab Nabi kata ma quti'a min hayyin fa huwa kamaiti. Apa yang diambil binatang masih hidup sama dia akan sebagai bangkai. Tapi diproses jadi ubat. Terpaksa kita boleh makan. Hanya persoalkan gelatin hari ini. Kalau doktor Islam mengesahkan ubat awak ini dia yang ada gelatin babi. Doktor berkata memang ubat awak ini dia yang ada gelatin babi. Nak makan tak? Oh tak nak, saya tak nak, saya tak nak. Biar saya mati. Boleh macam tu? Di mana ikhtiar? Sebab tu Nabi kata bila sakit kena berubat. Sebab Nabi kata qala Rasul likulli da'in dawa fatadawaw wala tadawau bil haram. Cuma jangan sengaja cari benda yang haram, kecuali kalau 3 doktor, itu kata ulama-ulama lah, 3 doktor Islam yang mukmin yang dipercayai mengesahkan itulah ubat awak. Ubat awak arak. Ubat awak arak. Ubat awak arak. 3 doktor Islam kata boleh minum tak? Macam mana nak minum? Sebotol. Oh, artinya peluang tu dia berlanggar sebotol habis. Janganlah langgar sebotol. Doktor kata sekali minum 1 sudu cukup lah. 1 sudu lah. Jangan berlanggar sebotol pula. Jadi itu mana boleh kita gunakan. Allahu'alam.